Pernah tak anda terfikir siapa sebenarnya yang membina tulang belakang sesebuah syarikat yang berjaya? Hari ini, jom kita kenali peranan seorang pengurus sumber manusia atau HR dan lihat macam mana mereka ni sebenarnya arkitek strategik di sebalik tabir. Kita mulakan dengan satu soalan yang sangat-sangat penting. Soalan ni, kalau salah jawab, boleh menentukan hidup mati sesebuah syarikat. Jadi, apa jadi kalau kita tak pedulikan orang-orang kita? Inilah akibatnya. Tanpa pengurusan HR yang betul, syarikat tu ibarat bocor di sana sini. Mula-mula silap ambil pekerja. Lepas tu masa habis macam tu je untuk interview yang tak ke mana. Pekerja yang sedia ada pula jadi tak semangat, rasa tak dihargai, gaji pun tak setimpal, moral jatuh merudum. Dan yang paling menakutkan, tiba-tiba dapat surat saman. Kosnya sangat-sangat tinggi. Tapi kan, macam mana kalau kita tak payah tunggu api tu marak baru nak padam? Macam mana kalau ada satu peranan yang tugasnya membina sebuah bangunan syarikat yang kalis api? Itulah dia kerja strategik seorang pengurus HR. Okey, jom kita tengok blueprints atau rangka tindakan arkitek ni. Semuanya bermula dengan satu plan yang jelas yang memastikan semua orang dalam syarikat dari atas sampai bawah bergerak ke arah yang sama. Dan inilah terasnya, perancangan sumber manusia. Benda ni bukan difikirkan lepas semuanya dah siap tau. Tak, ia adalah sebahagian daripada DNA perancangan strategik syarikat. Ia tentang memastikan kita ada orang yang betul dengan skill yang betul pada masa yang betul. Nampak tak kaitannya? Senang cerita macam ni. Pengurusan atasan kata, okey, kita nak tawan pasaran baru tahun depan. Plan HR akan jawab, baik, untuk buat macam tu, kita perlukan 10 jurujual baru dengan skill digital marketing dan kita kena mula cari dari sekarang. Nak meramal masa depan ni bukan main agak-agak. Pengurus HR kena jadi macam penganalisis. Dia kena tengok ke dalam, berapa bajet kita, apa plan nak kembang dan pada masa yang sama, kena jengok keluar. Ekonomi tengah naik ke turun, ada teknologi baru ke, apa polisi kerajaan terkini. Semua ni akan bagi bayangan siapa yang kita perlukan. Alright, plan dah ada. Sekarang masuk bab yang paling penting. Macam mana nak bina tim yang padu? Di sinilah bermulanya seni dan sains dalam merekrut orang. Dan inilah dia, soalan cepu mas pertama. Ada satu jawatan kosong. Nak promosikan orang dalam yang kita dah kenal atau nak cari darah baru dari luar? Setiap pilihan ni ada pro dan kontranya. Nampak tak? Kalau ambil orang dalam, memang cepat, jimat dan boleh buat staf lain rasa bersemangat. Tapi risikonya, kita mungkin terperangkap dengan cara kerja lama. Kalau ambil orang luar pula, kita dapat idea baru, skill baru. Tapi, kos lebih tinggi, makan masa nak sesuaikan diri dan ada risiko dia tak masuk dengan budaya syarikat kita. Jadi, kena timbang betul-betul. Tapi ingat, kerja HR tak berhenti lepas dapat pekerja. Itu baru permulaan sebuah perjalanan. Langkah seterusnya dan yang berterusan adalah untuk pastikan setiap orang dalam tim tu terus berkembang dan jadi lebih baik. Latihan yang berkesan ni ada kitarannya. Ia bukan program sekali buat lepas tu habis. Tak. Ia bermula dengan kita cari apa yang kurang, kemudian kita tetapkan matlamat, reka program yang sesuai, laksanakan dan paling penting kita ukur balik. Berkesan tak? Ada hasil tak? Kitaran ni akan sentiasa berulang. Contohnya, untuk kerja-kerja yang praktikal, kaedah demonstrasi ni memang terbaik. Jangan cuma cakap teori, tunjuk betul-betul depan mata. Biar pekerja tu cuba sendiri, buat silap dan belajar sampai dia betul-betul yakin nak buat kerja tu. Kalau untuk skill macam komunikasi atau layan pelanggan pula, main peranan atau role play ni sangatlah power. Ia macam practice ground yang selamat. Staf boleh berlatih macam mana nak handle pelanggan yang marah atau situasi yang tegang tanpa risiko sebenar. Jadi, kita dah tengok apa yang pengurus HR buat, merancang, merekrut, melatih. Sekarang, jom faham pula bagaimana mereka melakukannya. Sebenarnya, ada 3 topi utama yang mereka sentiasa pakai sebagai pemimpin, penyelaras dan juga pelindung. Pertama sekali, dia adalah seorang pemimpin. Macam ketua jabatan lain, dia ada tim HR dia sendiri yang perlu diurus, diberi arahan dan dipastikan mencapai sasaran. Ini topi ketua jabatannya. Kedua, dia memakai topi penyelaras. Dia ni macam gam yang hubungkan semua jabatan lain. Dia pastikan polisi gaji jabatan A selari dengan jabatan B. Dia pastikan semua orang faham matlamat syarikat yang sama.
Dan yang terakhir, mungkin topik yang paling kritikal adalah sebagai penasihat. Inilah masanya dia duduk semeja dengan CEO dan pengurusan atasan, bagi nasihat tentang isu-isu besar, jadi orang tengah kalau ada gaduh-gaduh dan berunding dengan pihak luar seperti Kesatuan Sekerja. Dan sebahagian besar tugas menasihat ni adalah menjadi penjaga undang-undang syarikat. Dia kena pastikan setiap tindakan yang diambil, dari pengambilan pekerja hinggalah pemecatan, semuanya ikut buku undang-undang buruh. Kenapa? Sebab satu kesilapan kecil boleh bawa kepada saman yang bukan saja mahal, tapi boleh cemarkan nama baik syarikat. Jadi jelaslah kan, pengurus sumber manusia ni bukan sekadar kerani yang jaga fail. Mereka adalah arkitek, perancang dan pelindung. Mereka yang memastikan aset paling bernilai dalam syarikat, iaitu orang-orangnya, dijaga, dibangunkan dan digerakkan ke arah kejayaan. Jadi, persoalannya, adakah aset anda diuruskan dengan betul?